Seorang gadis bijak dan berbakat terpaksa angkat pistol demi nak meneruskan kehidupan. Terjumpa pula dengan lelaki yang memang hidup dengan dunia jenayah. Maka bila dua hati dah berpadu, api cinta pun membara sampai sanggup bermandikan darah. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Ini hari aku nak bercerita kisah Bonnie and Clyde, sepasang kekasih yang popular dalam dunia jenayah. Bonnie and Clyde muncul di zaman yang penuh dengan kesusahan, iaitu zaman Great Depression. Zaman Great Depression ni dah buat hidup orang US jadi wara tau. Disebabkan ekonomi jatuh mendadak, mata wang pula tak laku, kadar pengangguran pun mencanak naik. Kawasan yang paling terjejas ialah Texas, Oklahoma, Missouri dengan Louisiana sebab berlakunya kemarau yang berpanjangan. Jadi hasil pertanian dah berkurangan yang menyebabkan rakyat makin terdesak nak teruskan hidup. Masa ni majoriti rakyat US menyalahkan kerajaan sebab jadi punca masalah ni jadi. Disebabkan terlampau terdesak, penguatkuasaan undang-undang pun makin lemah, maka kadar jenayah naik mendadak demi nak mencari sesuap nasi. Situasi pada zaman nila yang melahirkan ramai penjenayah yang popular dan salah satunya ialah pasangan Bonnie and Clyde. Sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita berkenalan dengan Bonnie dulu. Bonnie Parker dilahirkan pada 1 Oktober 1910 di Rowena, Texas. Dia adalah anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Ayah dia, Charles Robert Parker, seorang buruh di kuari batu kapur, dan Emma Krause Parker, seorang tukang jahit. Malangnya, pada tahun 1914, Charles meninggal dunia secara mengejut. Jadi, Emma bawa semua anak-anak dia pindah dekat rumah ibu dia dekat Cement City, kawasan rumah setinggan yang terletak dekat Dallas. Dari zaman sekolah rendah sampai sekolah menengah, Bonnie ni sangat menonjol sebagai pelajar cemerlang. Selain tu, dia aktif join kumpulan pementasan drama dan kumpulan pidato. Malah, Bonnie sangat berbakat dalam penulisan puisi. Bonnie ni berimpian nak jadi pelakon filem yang terkenal. Masa ni, dia langsung tak ditunjuk sebarang tanda yang dia akan jadi jahat. Lagi beberapa hari dia nak masuk umur 16 tahun, Bonnie kahwin dengan Roy Totten. Sayangnya, Roy ni suami yang ganas. Dia selalu dera fizikal dan mental Bonnie. Sampai Bonnie nekat nak lari rumah dan balik rumah ibu dia dekat Dallas. Pada tahun 1929, Roy telah dipenjarakan selama 5 tahun di atas kes rompakan. Masa tu, Bonnie tak sempat pun nak minta cerai secara rasmi walaupun dia dah lari rumah. Jadi, status Bonnie masih kekal sebagai isteri Roy sampailah ke akhir hayat dia. Tak lama lepas penangkapan Roy, Bonnie start bekerja sebagai waiter dekat Marcos Cafe. Sepanjang bekerja tu, dia sempat menulis beberapa puisi dan berniat nak kejau impian dia balik untuk jadi pelakon. Clyde Chestnut Barrow pula dilahirkan pada 24 Mac 1909 dekat Tellico, Ellis County, Texas dalam sebuah keluarga petani yang susah. Ayah dia, Henry Barrow, cuba tanam jagung dan tanaman yang lain, tapi disebabkan kemarau yang teruk pada awal 1920-an dah membuatkan semua tanaman dia mati. Jadi, pada tahun 1922, masa Clyde berumur 13 tahun, mak ayah dan 6 adik-beradik Clyde terpaksa pindah ke Dallas. Diorang pun menetap dekat Cement City. Pada asalnya, diorang duduk dekat dalam kemah, kemudian gerabak kecil dan akhirnya dapat rumah kecil yang lebih selesa. Daripada kecil, Clyde dah tunjukkan bakat dalam bidang muzik. Dia belajar main gitar kapuk sendiri, lepas tu belajar sendiri main saxophone. Clyde juga sangat teruja dengan tentera laut US sampai dia ada tatu bertulis USN dekat lengan walaupun dia bukan US Navy. Dia pernah try tapi permohonan dia ditolak sebab dia ada masalah kesihatan masa dia kecil. Bila Clyde dah meningkat remaja, dia mula rapat dengan abang dia, Ivan Buck Barrow. Ivan ni dah berhenti sekolah dan jadi penjenayah kecil macam mencuri dan jual balik barang curi tu. Disebabkan dah terpengaruh dengan Ivan, Clyde pun start mencuri barang runcit dan ayam peliharaan. Masa umur dia 17 tahun, Clyde pernah kena tangkap sebab dituduh mencuri kereta. Sebenarnya dia sewa kereta tu tapi dia lambat hantar balik. Jadi owner kereta sewa tu pergi buat report kata Clyde ni curi kereta dia. Oleh kerana salah faham, kes tu dibatalkan dan Clyde dibebaskan. Sayangnya tak lama lepas tu Clyde dengan Ivan ni kena tangkap lagi sebab cuba nak jual ayam Belanda yang diorang curi. Lepas dah sekian lama buat jenayah kecil, Clyde mula masuk ke dalam game yang lebih besar. Dia start dengan curi kereta dan akhirnya terlibat dengan jenayah samun bersenjata.
Bayangkan, sebelum umur dia 20 tahun, Clyde dah jadi wanted polis sebab jenayah dia makin menjadi-jadi. Kembali pada Bonnie, dia diberhentikan kerja sebab majikan dia terpaksa tutup kafe disebabkan faktor ekonomi. Jadi dia menetap dekat rumah ibu dia untuk sementara waktu. Ada satu masa ni, Bonnie lepak dekat rumah kawan dia yang bernama Annie. Nak dijadikan cerita, Clyde pun datang lepak rumah Annie. Bila Clyde ternampak Bonnie yang tengah buat air coklat panas dekat dapur, diorang terus berpandangan lalu jatuh cinta pandang pertama. Dalam masa beberapa minggu je, diorang terus jadi rapat. Sampaikan mana Clyde pergi, Bonnie mesti ada. Pada April 1930, Clyde telah ditangkap dan dihantau ke Eastham Prison Farm, Houston County, Texas di atas jenayah curi kereta. Penjara ni terkenal dengan kekejaman, penderaan, buruh paksa dan layanan yang tak ada perikemanusiaan. Demi nak tolong pakwa dia lari penjara, Bonnie sanggup seludup satu pistol yang disorok dalam baju dan bagi pada Clyde masa hari lawatan. Clyde berjaya melarikan diri, namun tak lama lepas tu Clyde ditangkap semula. Penangkapan kedua ni dah menyebabkan Clyde diberikan hukuman yang lebih berat, iaitu penjara selama 14 tahun. Masa dalam penjara, Clyde dah jadi target untuk penderaan fizikal oleh banduan lain. Malah, Clyde juga selalu diperkosa oleh seorang banduan yang bernama Ed Crowder. Ada satu malam ni, Clyde putuskan untuk balas dendam. Dia umpan Ed masuk dalam tandas penjara dan pukul Ed dengan batang paip plumbum sampailah dia mati. Kejadian ni dianggap sebagai pembunuhan pertama Clyde. Namun, Clyde tak dihadapkan ke mahkamah sebab ada banduan lain yang bernama Aubrey Skelly. Jadi, pak sanggup bagi pihak Clyde. Ada kabar angin mengatakan pembunuhan Ed ni adalah rancangan dalaman dari kalangan banduan untuk balas dendam pada banduan pemangsa macam Ed Crowder ni. Ada satu masa ni, lepas kejadian pembunuhan tu, Clyde suruh seorang banduan kerat dua jari kaki dia dengan kapak supaya boleh jadi alasan untuk mengelak dari kena buat kerja berat dekat ladang kepunyaan penjara. Sejak tu, Clyde jadi tempang dan ada masalah nak berjalan. Dalam masa yang sama, ibu Clyde tak pernah putus asa untuk buat permohonan kepada Gubernur Texas untuk lepaskan Clyde lebih awal. Pada 2 Februari 1932, 6 hari lepas jari kaki dia kena potong, Gubernur Texas pun luluskan parol Clyde. Sia-sia je potong jari kaki. Tak sampai seminggu lepas tu dah dapat keluar dah. Sorry ya kacau korang. Aku nak masa korang sekejap ke? Korang penat tak ambil gambar potret tapi rasa macam biasa je? Penat kan buat benda yang sama? Nak buat lain dari yang lain tapi tak ada idea? Jom kita keluar dari zon selesa. Pada 30 Jun 2025 jam 2 sampai 6 petang dekat The Street Kitchen Riverside, Melaka, kita buat workshop Shai Couture Cinematic Portraiture with Canon Full Frame. Workshop ni santai tapi power gila. Yuran dia berapa? RM50 je. Murah je bang kalau nak dibandingkan dengan ilmu yang korang dapat nanti. Masa workshop ni nanti, Canon Malaysia akan bawakan gear diorang yang terkini. Godox pula akan tunjukkan line up lighting diorang yang terbaru. Semua siap sedia untuk bantu korang hasilkan potret sinematik yang lain daripada yang lain. Tema workshop kita kali ni memang betul-betul unik. Gabungan food and culture fotografi. Bayangkan korang tengah shoot gambar potret, model tengah hirup secawan teh dengan background Melaka yang klasik, ditambah lagi dengan lampu Godox yang bagi kesan dramatik. Confirm gambar tidur. Workshop kali ni kita bawakan EOS mentor Alang Nordin, di mana dia akan kongsikan pelbagai tips and tricks dari composition sampai setting lighting yang padu. Confirm setiap shot korang nampak sinematik sampai gambar tu sendiri boleh bercerita pada orang yang tengok. Nak join tak? Scan je QR code ni. Tempat terhad tau. Jangan lambat-lambat, takut nanti dah penuh. Janganlah korang lepaskan peluang ni. Jom kita sama-sama pikat dunia dengan gambar potret korang yang fresh dan lain daripada yang lain. Jumpa korang dekat sana nanti. Lepas Clyde dibebaskan, dia pergi jumpa dengan Raymond Ray Hamilton, kawan dia dalam penjara yang dah dibebaskan pada tahun 1931. Diorang pun bincang dan plan nak buat jenayah sama-sama, lalu terbentuknya Barrow Gang. Bonnie yang tak pernah buat sebarang jenayah dengan rela hati nak ikut dan bagi sokongan pada Clyde. Berdasarkan siasatan pihak polis, Bonnie lah yang jadi mastermind di sebalik kegiatan jenayah Barrow Gang sebab Bonnie ni budak pandai. Pada Mac 1932, Clyde, Bonnie, Hamilton dengan Ralph Falks, seorang lagi kawan dalam penjara yang dah dibebaskan, cuba nak merompak sebuah kedai dekat Kaufman, Texas. Masa diorang cuba nak larikan diri tu, kereta diorang aksiden dan terbalik. Clyde dan Hamilton berjaya selamatkan diri, tapi Bonnie dengan Ralph dah kena tangkap. Ralph dihukum penjara selama 10 tahun dan Bonnie dipenjarakan selama 2 bulan sebab dianggap sebagai kesalahan pertama. Pada 30 April tahun tu, Clyde dan Hamilton telah melakukan rompakan yang akhirnya berubah menjadi pembunuhan. Diorang telah menembak dan membunuh seorang peniaga bernama J.W. Butcher di Hillsboro, Texas. Pada malam 5 Ogos 1932, Clyde, Hamilton dan beberapa orang kawan pergi ke majlis tarian komuniti dekat Stringtown, Oklahoma. Masa tu, diorang bersenjata dan bawa arak yang pada masa tu masih diharamkan dekat US di bawah Undang-Undang Larangan Alkohol. Deputy Sheriff Eugene Seymour dan Sheriff C.G. Maxwell rasa curiga bila ternampak kereta diorang. Bila dua-dua pegawai ni cuba datang dekat, Clyde
dengan Hamilton yang terkejut terus lepaskan tembakan. Eugene Moore mati ditembak dekat tempat kejadian yang menjadikan dia polis pertama yang dibunuh oleh Barrow Gang. Sheriff Maxwell pula cedera parah tapi berjaya diselamatkan. Lepas beberapa siri rompakan yang dilakukan oleh Barrow Gang, Hamilton telah ditangkap pada akhir tahun 1932. Hamilton pernah lari dari penjara pada awal tahun 1934 dengan bantuan Clyde tapi berjaya ditangkap semula. Yang ini nanti aku cerita sebab jarang kita dengar penjenayah nak serang penjara. Dan pada tahun 1935, Hamilton dihukum mati dekat kerusi elektrik masa dia berumur 20 tahun. Untuk kes Hamilton ni yang paling kesian mak dia tau. Mak dia buat macam-macam cara demi nak selamatkan anak dia daripada hukuman mati. Mrs. Emma Hamilton siap hantar surat peribadi dekat Governor Texas untuk merayu supaya hukuman anak dia dikurangkan. Tukarlah jadi penjara seumur hidup. Alasan mak dia, Raymond ni budak lagi, senang terpengaruh dengan orang. Mak dia siap buat petition dan minta sign dari orang ramai yang menyokong petition tu. Orang semua kesian tengok mak dia ke hulu ke hilir merayu minta orang sign petition tu demi nak selamatkan anak dia. Lepas tu, setiap kali perbicaraan, mak dia mesti datang dan cuba gunakan media untuk suarakan permintaan dia. Sayangnya, semua usaha mak dia tu tak dilayan dan lepas Raymond dihukum mati, Mrs. Emma jadi trauma dan kemurungan. Jadi, kepada korang semua yang menonton ni, terutama sekali yang remaja ni, janganlah libatkan diri dengan jenayah. Bila dah kena tangkap, dah jatuh hukum, mak kau lah yang ke hulu ke hilir nak tolong selamatkan kau. Engkau tak kesian ke kat mak kau? Terpaksa hadap masalah yang berpunca daripada kau. Kalau sayang mak kau, janganlah buat benda-benda yang boleh mendatangkan masalah dekat dia. Lepas kehilangan Hamilton, muncul pula William Deacon Jones yang berusia 16 tahun masuk dalam Barrow Gang untuk menggantikan tempat Hamilton. William dah berkawan dengan Clyde sejak kecil dan dia langsung tak takut nak gunakan senjata untuk membunuh. Sehari lepas dia join Barrow Gang, William dah bunuh seorang lelaki bernama Doyle Johnson masa dia dengan Clyde tengah curi kereta Doyle. Ada dakwaan mengatakan William mungkin dah pun membunuh orang sebelum dia join Barrow Gang. Pada Mac 1933, Ivan, abang Clyde, telah dibebaskan dari penjara. Ivan dengan isteri dia, Blanche Barrow, terus join Barrow Gang. Inilah ahli kumpulan Barrow Gang yang akan mencetuskan kontroversi dalam dunia jenayah US. Nak dijadikan cerita, ahli kumpulan Barrow bersembunyi dekat sebuah apartmen di Joplin Tourist Court, Missouri. Walau bagaimanapun, jiran-jiran semua rasa pelik dengan diorang ni sebab siang hari tak ada orang keluar, rumah senyap sunyi. Lepas tu, diorang suka beli makanan dalam kuantiti yang besar dan ada bunyi tembakan pada waktu malam. Pada 13 April 1933, pihak polis datang untuk menyiasat aduan daripada jiran-jiran. Tapi diorang langsung tak tahu yang diorang ni tengah berhadapan dengan Barrow Gang. Masa diorang sampai, Barrow Gang terus lepaskan tembakan yang menyebabkan detektif Harry McGuinness dan Constable Wesley Harriman terbunuh. Barrow Gang terus lepaskan tembakan untuk menakut-nakutkan orang sekeliling dan terus lari selamatkan diri. Hasil siasatan polis dekat apartmen Barrow Gang tu, diorang jumpa filem roll yang belum dicuci, kamera Kodak, pelbagai jenis senjata dan beberapa puisi tulisan tangan Bonnie. Pihak polis proses filem roll tu dan jumpa gambar Bonnie and Clyde yang ikonik. Gambar tu telah mengejutkan rakyat US sebab Bonnie dilihat sebagai wanita cantik tapi pegang pistol, di mana aksi tu bercanggah dengan sifat wanita pada zaman tu. Selain tu, gambar diorang juga dah jadi simbol pemberontakan terhadap Great Depression. Media telah menggelaukan Bonnie and Clyde sebagai Bloody Romeo and Juliet. Sebenarnya panjang lagi ni nak cerita, tapi aku simpan dulu untuk video yang seterusnya. Macam biasa, kalau ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.